Mana nak cari bengkel luar yang dia dah buat dah untuk korang tengok kereta korang depan-depan bila servis. Lepas tu ada air dan juga jajan free. Lepas tu korang boleh servis dulu dan bayar kemudian. Zik, mana pergi video yang FYP yang dulu Zik buat major servis untuk Ativa Zik? Pergi mana? Ada masalah ke? Kereta ada problem ke? Itulah dia. Kedai sebenarnya ada masalah. Masalah dia tutup kat Shah Alam, dia buka lagi besar dekat Bangi ni. Kalau korang tengok, inilah dia yang terbaru, iaitu Beza Garage. Tambahan nama dia yang baru iaitu Ravelo Group Sdn Bhd di Bangi Section 9. Jadi kali ni Zik nak bawa kepada korang untuk kita major service lagi sekali untuk Ativa ni dan tengok apa improvement yang dah dibuat. Masuk je kereta korang kat sini, korang akan disambut oleh technician untuk tengok keadaan kereta korang. Selepas itu korang boleh pilih package service yang korang nak dengan harga yang jelas dan tiada apa-apa charge tambahan. Macam Zik buat major service dekat Ativa Zik yang berharga RM700. Apa yang korang akan dapat dekat major service ini adalah tukar minyak enjin jenama Motul, minyak gearbox Motul, oil filter Bosch, tukar auto filter gearbox sekali dengan gasket, service throttle body, tukar air filter, tukar cabin filter, tukar coolant jenama Aisin dan tukar minyak brake jenama Aisin siap flush dan bleeding. Sementara servis, Zik nak tunjukkan sesuatu. Ini adalah rupa dah lepas 20,000, lepas tu 8 bulan. Kita tengok dia punya warna dia macam mana. Korang boleh nampak. Dia masih nampak merah sikit tapi dah nak dekat hitam dah. Kalau CVT ni kalau cakap 100,000 baru tukar, memang merepek lah. Ini kalau 20,000 pun dah rupa macam ni. Korang bayangkan kalau contoh 40,000, 50,000 macam mana rupa dia. Jadi kalau korang yang betul-betul nak sayangkan gearbox, baik korang tukar setiap kalau 30,000 ataupun 40,000 lah maksimum. Korang tengok. Ini baru 20,000 ni 8 bulan. Kereta ni memang tiap-tiap hari pakai. Korang boleh duduk di atas sambil tengok kereta korang depan-depan. Ada jajan dan minuman free siap berhawa dingin, tempat untuk anak bermain dan ada surau untuk solat. Dekat Ravelo ni Zik cakap equipment yang diorang pakai semua dah macam service center jenama kereta yang terkenal. Yang paling bagus kalau korang major service dekat sini, diorang akan bersihkan kereta korang secara percuma dan juga diorang akan letak label reminder bila next service kereta korang. Professional betul. Korang jangan risau kalau tak ada bajet contohnya nak balik kampung nanti tapi kereta dah kena servis. Kat sini ada servis dahulu, bayar kemudian. Contohnya pakai XP later dan juga lain-lain. Jadi lepas ni kalau korang nak servis kereta korang secara profesional, harga berpatutan, tempat selesa dan juga berbaloi, datanglah ke Ravelo Sdn Bhd Section 9 Bangi. Memang saya cakap puas hati apa yang dia dah servis dah dekat kereta Ativa Zik ni.